Okey, Hilton kedua yang boleh saya senaraikan di sini adalah bila mana Stone Cold Steve Austin akhirnya berjabat tangan dengan Vince McMahon di penghujung ataupun kemuncak acara WrestleMania X7 pada tahun 2001. Macam kita tahu, Stone Cold ini bukanlah pertama kali menjadi heel kan. Beliau semasa di WCW dulu pun memang dah jadi heel lah, seorang yang memang tak pernah lah jadi hero kan. Kemudian masuk WWE pada tahun 1996 pun sama juga membawa watak yang keras kepala, tak nak mendengar cakap dan sebagainya. Sehinggalah tahun 1997, lewat 1997, di mana Steve Austin perlahan-lahan mula dianggap sebagai hero lah. Dan permulaan tahun 1998, Stone Cold Steve Austin bermusuh dengan majikan WWE waktu itu, iaitu Vince McMahon, yang juga mengubah karakternya daripada seorang komentator, individu belakang tabir, kepada satu watak ataupun karakter majikan yang kejam dan zalim. Stone Cold menjadi hero kerana waktu itu Stone Cold ini boleh dianggap sebagai perlambangan kita semua lah. Dia mentamsilkan diri kita dalam dirinya, iaitu orang yang tak suka kepada bos dan melawan bos kan. Siapa je yang suka dengan bos kan. Jadi Stone Cold bermusuh dengan Vince McMahon selama bertahun-tahun, sehinggalah pada tahun 2001 ketika mana Stone Cold menjadi pencabar utama kejuaraan WWE yang dipegang oleh The Rock waktu itu. Stone Cold menang Royal Rumble dan menjadi pemenang dan mencabar. Dan tak ada sangka-sangka Stone Cold sanggup bersalaman dan bekerjasama dengan Vince McMahon dan seterusnya mencipta heel episod terbaru untuk Stone Cold Steve Austin pasca WrestleMania X7 itu. Dan kemudian kita saksikan Stone Cold mengepalai Pakatan Alliance WCW dan ECW yang membuat invasion ke WWE waktu itu. Dan tapi walaupun begitu, Hilton Stone Cold ini tidak berapa lama. Saya rasa hujung 2001 Stone Cold kembali menjadi pujaan peminat dan kembali menjadi babyface lah. Tapi ia tetap sesuatu yang mengejutkan, sangat mengejutkan, kerana no one sees it coming. Tak ada sesiapa yang dapat menjangka bahawa Vince McMahon dan Stone Cold mampu untuk berada dalam satu gelanggang dalam pakatan yang sama. Tapi segalanya mungkin dalam industri gusti ni kan. So, Stone Cold heel atau Stone Cold babyface, mana satu pilihan anda?